tak perlu, sebab kita buatkan sendiri dan tepung pun tidak bercampur dengan benda-benda yang tidak mengandungi perkara-perkara yang tak baik dah. Contohnya yang mengandungi gizi ataupun lemak-lemak haiwan dan sebagainya. Jelas? Jelas? Okey, baik. So, ini adalah tajuk kita pada hari ini. Makanan halal dan baik. Makanan halal dan baik. Okey, baik. Semua sudah tepuk tangan 3 kali, boleh? Boleh. Cakap, ya Ustazah. Ya. Ya. Okey, baik. Ustazah akan bacakan ayat ini, boleh? Ayat surah Al-Baqarah dalam ayat 168 yang bercakap, yang mengatakan Allah berpesan supaya kita makan makanan halal lagi baik. Okey, macam mana ayat itu berbunyi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat ini mengatakan, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat dari bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Maka kita dituntut untuk mengambil makanan yang halal lagi baik. Makanan yang halal lagi baik ni semestinya kena menyebabkan badan kita jadi badan kita jadi sihat dan makan badan kita jadi badan yang boleh beribadah kepada Allah. Badan kita yang badan yang boleh membawa kita ke masjid, ke sekolah, ke ke kerja. Okey, dan itu adalah tuntutan pengambilan makanan yang halal mengikut piramid makanan yang seimbang, iaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin dan sebagainya. Jadi, bila kita makan, contoh kalau karbohidrat yang berlebihan, kita akan jadi obesity. Apa itu obesity? Lemak badan yang berlebihan, jadi kita akan jadi gemuk. Bila gemuk, kita susah nak bangun tidur, susah nak beribadat. Jadi makan tu jangan makan berlebihan. Ambil karbohidrat, ambil protein yang mencukupi, ambil sayur-sayur yang mencukupi. Boleh? Ingat, badan yang kuat, minda yang badan yang kuat, minda yang sehat. Lagi sekali, badan yang kuat, minda yang sehat. Okey, seterusnya kita kena makan makanan yang halal lagi baik. Jadi apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah apa dia? Bersih, berkhasiat, lagi seimbang, lagi mengikut keperluan. Bersih, berkhasiat, seimbang, mengikut keperluan. Maksudnya, contoh badan Ustazah, adakah badan Ustazah boleh makan macam baby? Ada. Ustazah boleh makan mengikut portion, mengikut apa yang Ustazah perlu. Kita mengikut, contoh nasi sikit. Faham? Okey, jadi kita tahu maksud makanan yang halal dan makanan yang haram. Apa maksud makanan yang halal dan juga makanan yang haram? Kita tengok dalam buku teks masing-masing. Makanan yang halal dan makanan yang haram. Makanan yang halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Makanan haram juga ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Kita okey, saya maksud makanan halal dan makanan yang haram. Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Makanan haram pula ialah makanan yang dilarang oleh syarak. Kita dilarang makan, menjual dan membeli makanan yang haram. Keharusan
bila kita minum arak. Arak adalah makanan yang haram, minuman yang haram. Jadi bila kita makan minum arak, badan kita akan jadi, hati kita jadi tak berhenti pun untuk ajaran-ajaran orang. Jadi tak akan buat perkara-perkara jahat, contohnya mencuri, merompak dan sebagainya. Jelas? Jadinya perbezaan ciri-ciri makanan halal dan makanan haram daripada aspek ialah bahan yang, kalau makanan halal, bahan yang halal makan, lepas tu disembelih mengikut hukum syarak, bebas daripada najis dan keturunannya, disimpan di tempat yang suci, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan, diperoleh dengan cara yang sah. Itu makanan yang haram, itu makanan yang halal. Contoh, ayam disembelih, jadi kita halal untuk makan. Tetapi kalau ayam tu tiba-tiba je dia dah mati sendiri dalam kandangnya, jadi halal tak nak makan? Tak halal sebab dia kategori bangkai tidak layak dimakan oleh orang Islam, kerana bangkai ini mempunyai kerugian yang banyak, jadi kuman yang banyak dan sebagainya. Jadi bila kita makan, orang tak rosak. Jadi pastikan makanan yang kita makan tu disembelih. Tetapi kalau contoh macam roti tadi, macam roti, pastikan dia halal. Tapi kalau dia homemade, maksudnya mama awak yang buat ataupun mak saudara dia juga awak beli, contohnya itu semestinya halal lah, sebab kita adalah muslim. Jadi perkakasan kita tu perkakasan yang contoh macam periuk semua tu mestilah tidak sama lah. Okey, makanan yang haram daripada segi bahan yang haram dimakan, tak disembelih, itu saya cakap tadi, kerana bercampur dengan najis dan keturunannya, dan disimpan di tempat yang bernajis, mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan, dan seterusnya daripada sumber diperoleh dengan cara yang haram. Contoh, dalam wallet Ustazah ni, dalam perkataan Ustazah ni, dalam answer case Ustazah ada duit, tiba-tiba Alimi datang, cuba datang. Okay, inilah answer case Ustazah. Alimi datang, ambil duit ni datang, cepat. Lepas tu Ustazah ni tengah buat kerja, lepas tu tiba ambil duit tu pergi beli makanan. Halal tak apa yang diperoleh? Tak halal sebab dia tak minta izin. Faham? Jadi pastikan kita minta keizinan lah. Okay. Seterusnya adalah pengajarannya, kita wajib mengambil makanan yang halal lagi baik, kerana makanan halal memberikan kesan yang baik terhadap tubuh badan kita. Jelas? Okey, ada soalan ke semua? Tak ada. Okey, baik, seterusnya kita akan buat hot pizza. Okey, untuk hot pizza ni adalah, apa yang kita akan buat adalah, apa dia? Okey, saya akan panggil ingatlah ada kita orang itu. Okey, kita akan buat aktiviti. Saya kena Pak Muda. Ya, yang baik, ini adalah hot pizza. Okey, sebab tajuk kita hari ini adalah makanan yang halal lagi, makanan yang halal lagi baik, makanan yang halal lagi baik. Okey, ini adalah hot pizza. Saya akan letak pada okey, untuk hot pizza ni Ustazah akan apa? Semua Ustazah nak minta pelajar untuk datang ke depan untuk kategorikan makanan tadi. Jenis-jenis
tidak terlibat. Satu lagi adalah makanan yang haram. Makanan yang haram. Apa jenis makanan yang haram? Khinzir, betul. Maksudnya bukan khinzir tu sekor-sekor saja, tapi lemak khinzir. Contoh orang jual kaki khinzir, pergi pergilah kaki khinzir. Makanya itu adalah perkara yang haram untuk dimakan. Nah, jelas? Jelas. Okey, so siapa nak siapkan hak pizza ni mengikut kategori yang ditetapkan? Saya nak panggil untuk makanan yang halal dan thayyiban. Boleh? 3 orang datang ke depan. Ya, boleh bangun. Boleh bangun. Okey, Halifah semua, nampak tak? Makanan halal dan thayyiban. Kau ingat macam ni apa? Baik. Apa thayyiban? Maksudnya tidak boleh beri unsur-unsur yang tidak baik. Contohnya, okey, makanan halal dan thayyiban. Contohnya roti. Ikan goreng. Ini adalah nasi goreng. Okey, saya nak panggil untuk makanan halal dan thayyiban. Sini datang ke depan. Sini datang ke depan. Lihat datang ke depan. Sini, kat sini. Letak atas dia, makanan halal dan tidak thayyiban. Okey, boleh? Okey, boleh. Duduk. Okey. Ini adalah jenis makanan halal dan thayyiban. Ini adalah makanan yang haram dimakan, iaitu bangkai. Maksud saya cakap tadi, duduk. Saya cakap tadi, ayam tu adalah halal. Tapi kalau ayam dah mati, dia adalah bangkai. Jadi dia adalah makanan yang haram dimakan sama sekali. Okey, saya akan teruskan dengan makanan yang okey, sini datang ke depan untuk makanan halal dan tidak baik. 2 orang. Okey, baik. Tepukan untuk semua yang terdekat. Okey, baik. Jadi kita akan tengok. Baik adalah roti kanan, ikan goreng, nasi goreng. Mana ada makanan halal dan tidak thayyiban adalah makanan yang haram, makanan yang mengandungi bahan beracun, makanan yang haram adalah bangkai. Seterusnya adalah khinzir ataupun keturunan khinzir. Jelas semua? Jelas. Soalan untuk 3 kategori makanan halal dan thayyiban, makanan halal tapi tidak thayyiban, dan makanan yang haram dimakan. Jadi, apa kita sebagai umat Islam ni kena makan makanan yang halal dan baik supaya badan kita kuat, minda kita sihat. Jelas semua daripada Ustazah untuk hari ini.